tahun yang kita tangkap tidak tangkap membina satu generasi, membina masa depan yang lebih gemilang untuk sekolah ini. Assalamualaikum dan juga selamat sejahtera. Tahniah kepada sekolah saya atas ulang tahun ke-60 tahun ya. Jadi kami sebagai bekas murid amat berbangga kerana pernah menjadi salah seorang daripada keluarga Sekolah Menengah Syekh Abdul Ghani. Jadi diharapkan semoga sekolah ini terus gemilang dan cemerlang. Untuk itu kami ucapkan Selamat menyambut Jubli Intan SMK Syekh Abdul Ghani. Telah berkhidmat di sekolah ini selama 25 tahun. Saya nampaklah banyak perkembangan di sekolah ini, sama ada dari segi fizikal ataupun pencapaian akademik. Masa saya menjejak kaki di sekolah ini hanya ada 6 blok. Sekarang dah ada bangunan baru, blok A dan blok B, cuma dah 8 blok. Selain itu, kita dah ada bangunan komputer. Murid-murid dah ada kelas ICT sebelum ni. Tak adalah. Selain itu, pencapaian akademik juga saya nampak memang sangat baiklah daripada dulu sampai sekarang. Pencapaian murid semakin maju dan berjualan. So, pencapaian layak sijil sekolah kita pun dah mencapai 95.31% pada SPM tahun lepas. Okey. Sempena sambutan Jubli Intan 60, kita akan merasmikan dan menamakan dewan yang kita ada pada hari ini. Sebelum ni memang sekolah ni tak ada dewan. Bersyukurlah sekolah ni dapat satu dewan yang sangat berguna untuk murid-murid sekolah ni dan kawasan sekitar Bidun. So saya harap sekolah ni akan terus maju dan cemerlang. Selamat menyambut Jubli Intan SMK Syekh Abdul Ghani. Bertugas di SMK Syekh Abdul Ghani bermula pada 2009 hingga sekarang, selepas 16 tahun, saya dapat menyaksikan banyak perubahan, kecemerlangan SMK Syekh Abdul Ghani dari segi fizikal, kemudahan infrastruktur dan juga kecemerlangan yang dicapai oleh para pelajar SMK Syekh Abdul Ghani, sekolah negeri, kebangsaan dan juga ada pencapaian di peringkat antarabangsa. Saya sangat berharap Sekolah Menengah Syekh Abdul Ghani akan terus gemilang, cemerlang dan terbilang di masa akan datang. Akhir kata, selamat menyambut 60 tahun SMK Syekh Abdul Ghani. Semoga terus maju jaya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Alhamdulillah
syukur kita kepada Allah SWT dengan lipat izinnya pada tahun ini 2025 kita telah dapat meraihkan sambutan Jubli Intan SMK Syekh Abdul Ghani atau sambutan 60 tahun ya sekolah ini wujud, di mana selama 60 tahun itu jugalah sekolah ini telah berdiri megah mencapai pelbagai sejarah dan kejayaan. Selama 6 dekad ini sekolah ini telah melahirkan ramai insan, ramai anak murid yang hebat sebenarnya. Dan ini semua adalah hasil daripada penat lelah, kegigihan, usaha yang tidak pernah mengenal arti penat serta sokongan daripada para ibu bapa, komuniti setempat serta para alumni sekolah ini. Saya sangat berasa bangga kerana dengan siapa kita berada pada hari ini, kerana yang lebih penting ialah kita semua dapat terus melangkah ke hadapan untuk membina satu generasi, membina masa depan yang lebih gemilang untuk sekolah ini. Jadi kepada saya, harapan saya kepada semua, teruskan semangat sagian dalam kebersamaan kita untuk meniti kecemerlangan supaya SMK Syekh Abdul Ghani ini terus terbilang dalam menjulang tradisi dan menyemai aspirasi sekolah ini. Jadi selamat menyambut Jubli Intan kepada seluruh warga SMK Syekh Abdul Ghani, seluruh alumni sekolah ini. Semoga SMK Syekh Abdul Ghani ini terus cemerlang di pesada daerah dan negeri kita ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Syekh Abdul Ghani 1965-2025. Selamat menyambut Jubli Intan. Selamat menyambut Jubli Intan SMK Syekh Abdul Ghani.